Kalau harga barang naik, ini menunjukkan masalah inflasi. Kalau awak jadi Gubernur Bank Negara Malaysia, BNM, so apa yang patut awak buat? Awak mestilah melaksanakan dasar kewangan. Adakah awak perlu meningkatkan kuasa beli pengguna? No. Kalau awak tingkatkan kuasa beli pengguna, dia akan menyebabkan permintaan melebihi penawaran. Kalau permintaan melebihi penawaran, terjadinya pula inflasi tarikan permintaan. Ramai orang nak beli barang tapi barang tak ada. Itu yang pengeluar naikkan harga, so jadilah inflasi. Salah, kita nak kurangkan harga. Okey, B, meninggikan kadar faedah pinjaman. Yes, kalau Bank Negara Malaysia dia perlu gunakan alat dasar kewangan. Salah satunya adalah faedah. So Bank Negara Malaysia perlu naikkan kadar faedah supaya dapat mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi. So, bila kadar faedah naik, orang yang meminjam duit daripada bank ni dia akan sengsara lah. Dia kena keluarkan duit yang lebih untuk bayar pinjaman tu. Kos meminjam tu jadi lebih tinggi, beban kewangan tinggi. So, orang pun akan kurang berbelanja. Bila orang kurang berbelanja, barulah pengeluar turunkan harga barang. So, jawapan dia adalah B, bola.